Di Malaysia tak boleh. Apa yang dia orang duk kalut? Apa yang Suhakam duk kalut? Apa yang NGO duk kalut atas kemanusiaan? Berapa ramai dia orang pergi tengok anak-anak Rohingya ini terbiar? Apa dia orang kalut kata anak Rohingya ni 1-2 orang? Ini beranak saya rasa kata, saya masuk di setiap perkampungan Rohingya ini, bagi saya modus operandi Rohingya ini ramaikan anak. Bila ramaikan anak, dia orang akan tidak dihantar ke negara ketiga. Ini yang berlaku. Contoh saya bagi, orang akan kita tanya macam mana ni. Saya bagi tahu contoh yang mudah. Semasa dia orang daftar kat UNHCR, dia seorang. Selepas 1 tahun dia berkahwin jadi 2 orang. Selepas 3 tahun dia nak kena pergi renew kat UNHCR, ada 2 anak. Macam mana dia nak hantar anak dia undocumented tak ada kat UNHCR? Delay lagi. Ini modus operandi. Takkan kerajaan bangang sangat saya nak bagi tahu ni. Takkan kita di NGO tahu, dia orang tak tahu. Menteri KDN bagi tahu apa? Oh, ahli-ahli akademik pakar undang-undang datang. Saya nak bagi tahu mudah. Kalau Menteri KDN ni dia tak boleh selesai, turun jawatan, letak jawatan, lantik menteri lain. Kita ada solusi untuk selesaikan isu ni. Bagilah kita buat. Panggillah kita jadi sebahagian daripada task force untuk selesaikan bersama-sama dengan kementerian. Bawa ahli akademik, bawa kita di lapangan. Dia orang bukan turun di lapangan, dia orang tak tahu apa yang berlaku. Lapangan ini lambatkan Rohingya memberi kesan ekonomi yang cukup dahsyat kepada rakyat tempatan. Ini isunya. Bukan duduk dalam pejabat, cerita itu, cerita ini, tengok di paper, menteri diperbodohkan dan menteri tipu rakyat. Saya ulang lagi, selagi ada Menteri Saifuddin ni tak akan selesai. Saifuddin akan berikan kewarganegaraan mungkin. Untuk apa buat DPP? Nanti saya jawab. DPP buat sekarang ini, ke depan dia orang akan minta penempatan selamanya dalam negara kita. Walaupun kita tak bagi kewarganegaraan, tapi kita akan kena sediakan penempatan selamanya. Dia orang akan minta apabila komuniti dia orang ini berlambak dalam negara. Baik.